Selangor, sebuah negeri maju yang terus melakar sejarah gemilang di Malaysia. Sebagai penyumbang terbesar kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, Selangor kini mencatatkan peningkatan luar biasa, menyumbang 25.9% kepada ekonomi negara. Lebih membanggakan, nilai ekonomi Selangor berjaya mencapai 406.1 bilion, menjadikannya negeri pertama di Malaysia yang mencecah paras 400 bilion. Inilah lambang ketangkasan ekonomi kita, membuktikan keupayaan dan daya saing negeri ini. Dalam mencipta kemajuan, wanita berdiri seiring, menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negara. Di peringkat nasional, kadar penyertaan tenaga buruh wanita terus meningkat, 56.3% pada tahun 2021, 57.4% pada tahun 2022 dan kini 58.1% pada tahun 2023. Manakala kadar penyertaan tenaga buruh wanita di Selangor pula mencatatkan angka yang lebih memuaskan, iaitu 69.7%. Angka-angka ini mencerminkan pencapaian positif. Wanita kini menjadi pemacu ekonomi yang tidak boleh dinafikan. Sebagai sebuah negeri yang mendukung pembangunan holistik, Wanita Berdaya Selangor atau WBS ditubuhkan pada tahun 2021 untuk merealisasikan dasar wanita Selangor. Sebagai anak syarikat Menteri Besar Selangor Pemerbadanan, WBS berdiri kukuh dengan 3 teras utama: pembangunan dasar dan polisi, pembinaan kepimpinan dan pemberdayaan wanita. WBS berfungsi sebagai badan pelaksana inisiatif pemberdayaan wanita di bawah Jawatan Kuasa Tetap Pemberdayaan Wanita dan Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Ekonomi Penjagaan Care Ekonomi Negeri Selangor. Melalui 3 teras utama ini, WBS melaksanakan inisiatif yang memberi impak besar, memajukan dasar mesra wanita dalam kepimpinan, pendidikan, ekonomi, kesihatan dan sosial. Penerbitan bahan ilmiah oleh WBS memperkukuhkan rujukan untuk pemberdayaan dan pembangunan dasar yang holistik. Tidak hanya itu, WBS membuka peluang kepada wanita Selangor melalui platform pemasaran kreatif dan inovatif, modul pendidikan berkualiti serta platform kepimpinan yang mengukuhkan peranan wanita dari peringkat akar umbi hingga ke peringkat nasional. Berbekalkan komitmen yang berterusan, WBS terus maju ke hadapan sebagai penggerak utama kesaksamaan gender dan pemberdayaan wanita di Selangor. Selaras dengan matlamat pembangunan lestari, WBS berdedikasi dalam mencipta masyarakat inklusif di mana wanita menjadi ejen perubahan dan pemimpin yang berjaya. Selangor, negeri maju yang dibina dengan tekad dan aspirasi rakyatnya. Bersama Wanita Berdaya Selangor, kita melangkah ke hadapan, membina masa depan yang cerah dan berdaya saing. Wanita Maju Selangor Makmur.